Mana ya hadiah daripada anak aku? Hari-hari kita tanya malaikat rahmat, malaikat, ada tak hadiah daripada anak saya? Anak saya ramai, ada 7 orang. Saya anak 7, menantu 7, 14 kan, cucu 20. Kalau ramai-ramai itu lupakan saya, macam mana tuan-tuan? Yang ramai-ramai itu tak ingat saya. Bila dia orang ingatkan saya besok? Bila ada hari raya. Bila hari raya dia ingatlah. Raya pertama dia orang pergi ziarah kubur kita. Itu pun bukan semua yang baca Yasin, bukan semua baca Kulhu, bukan semua angkat tangan doakan kita. Ada yang main-main tepi kubur kita, ada yang berposting di tepi kubur kita, ada yang buat konten di tepi kubur kita. Dan dia tak peduli pun yang ayahnya inginkan doa daripada mereka, ibunya inginkan doa daripada mereka. Selepas hari itu mereka akan lupakan kita. Mana ya hadiah daripada anak aku? Hari-hari kita tanya malaikat rahmat, malaikat, ada tak hadiah daripada anak saya? Anak saya ramai, ada 7